main muzik, dan hiburkan orang mabuk, apa semua lah. Ini siapa nak dakwakan? Kalau kita kata kita ini pendakwah, saya pernah ajukan soalan ini kepada kampung-kampung. Kita pergi ke rumah, kita tanya dia, siapa yang nak dakwakan orang ni? Ini bukan cerita seorang, ini cerita daripada Asyahid Imam Hasan Al-Banna. Kita memang dah teriktiraf dia seorang pendakwah yang hebat. Hebatnya macam mana? Masuk disko dakwah. Hasan Al-Banna ni masuk disko dakwah, confirm. Macam mana cara dia tackle? Dia tackle dulu, dia nak COI, Center of Influence. Maknanya dia nak ada pengaruh kat dalam. Siapa dia tackle? Manager disko tu. Jadikan kawan sehingga dah kenal hati budi. Manager disko tu sampai dia cakap, kalau orang cakap Hasan Al-Banna tu jahat, manager disko ni dinaikkan. Mana Hasan ni bagus orang. Sampai rapat tu begitu. Lepas tu dia tackle DJ tu. DJ disko tu dia tackle sampai hingga akar tu. Lepas tu waitress dan kaki tangan dia terlibat dalam disko sehingga dia berpengaruh kat dalam tu. Baru dia jalankan jarum dia. Apa dia buat? Dia cakap dengan manager tu, boleh tak bagi aku satu slot? Aku nak cerita je, aku nak cakap. Jangan Hasan, kau nanti kau cerita pasal agama, habis customer aku lagi. Dia kata kan? Tak. Aku cerita pasal live. Aku masuk selepas joke sikit, humor supaya orang tahu, orang terhibur. Aku cerita pasal live dia. Macam stand up comedy. Buat. Jadi dia betul sana. Tak apa kau bagi aku 5-10 minit. Kau stop semua muzik, aku cakap. Alhamdulillah. Hasrat dia tu ditunaikan oleh manager. Dia pun bercakap. Orang yang pergi disco ni, orang yang selalu ni begini, yang hiburan, mabuk, apa semua pilih ke jalan itu, sebenarnya egonya tinggi. Dia tidak nak orang lain menyelesaikan masalah dia nak menyelesaikan masalah dia sendiri, kan? Dan keyakinan dia kepada Allah, memang dia Islam, tapi dia yakin Allah tu, dia percaya kepada Allah, tapi keyakinan itu tidak 100%. Pasal apa? Dia doa minta baik, Allah bagi tak baik. Padahal Allah lebih mengetahui. Allah boleh mengetahui, dia bagi yang tak baik itu adalah yang terbaik untuk kau. Pasal kau tak tahu, kau ingat yang baik itu baik untuk kau. Pada sisi Allah kau tak baik. Jadi dia macam tu, dia ego dia tinggi. Jadi tersentuh dalam hati dia apabila Hasan bercakap tentang itu. Jadi dia contact, dia PM, istilah sekarang ni PM, personal message dengan sahabat. Dia jumpa personal. Itu dia. Inilah, kita mungkin tak mampu kita nak buat macam tu. Belum ada bakat lagi yang saya nampak di kalangan orang yang saya kenal lah. Belum ada lagi nampak yang boleh pergi ke distro, beranikan diri tu buat dakwah dah. Kena baling botol ada katanya. Takut. Tapi apa yang kita mampu kita buat, ini yang saya nak buat. Macam isteri dakwah. Kalau dulu saya menggunakan bakat saya ke arah yang tidak betul, mempengaruhkan orang benda-benda yang tidak boleh, itu tak elok. Contohnya macam, dah tahu dah ni simbol apa ni? Tahu tak? Kalau tak tahu, saya suggest kalau tu saya cadangkan gunakan internet tu, kerana tengok YouTube. Ada dokumentari yang diberi nama Arrival. Baca Arrival tu 54 episod. Apakah sebenarnya agenda Zionis ni? Dan siapa itu Musa As-Samiri yang digelar Dajjal? Dalam Arrival akan bagi tahu 54 episod, satu episod 10 minit je. Dan tengok lama-lama kita tagih, tengok dan kita akan dapat informasi. Director dia Abdullah Hussein. Abdullah Hussein ni adalah bekas pengarah di Hollywood. Saya dulu 20 tahun dulu saya jumpa dengan seorang hamba Allah ini menjadi guru saya. Kerana masa tu saya ulalah hidup saya masih main muzik lagi, tapi saya jumpa dengan hamba Allah. Dia ketua penguatkuasa bahagian penguatkuasa Jabatan Agama Islam Wilayah. Dia menceritakan saya 20 tahun dulu tentang Dajjal. Siapa nama sebenarnya Dajjal? Musa As-Samiri. Jadi bila saya masa berlalu, apabila dia meninggal, saya dah tahu cerita Dajjal. Dia tak siapalah nak buat, nak tunjuk, nak visualkan kepada orang sebenarnya Dajjal siapa. Pasal apa ketika itu orang masih berbual lagi, orang tak tahu agenda Yahudi macam mana. Saya baca bagi buku Protokol Yahudi. Protokol Yahudi, apa mula-mula yang dia nak pengaruh kita, dia nak hancurkan kita, apa undang-undang. Itu yang mula, kerana manusia ini hidup aman kerana undang-undang. Cuba traffic light tadi,
Huru-hara KL ni, huru-hara bang. Terbilat tak ni. Undang-undang tak ada huru-hara. Jadi itu, jadi banyak sudut, termasuklah sudut seni. Lepas tu bila saya bawa benda tu kan, saya bagi pula ke anak bangsa saya. Tu yang sekarang ni saya rasa sangat-sangat besar. Itu sebab Alhamdulillah Ustaz Yusri Abdul Karim, Ustaz Ridwan Mahmud. Yang terbaru ini Ustaz Ridwan Ismail pula nak bawa saya. Saya syukur kerana apa? Saya dapat pergi jelajah balik tempat-tempat yang saya pernah pengaruh benda yang tak elok pada orang. Saya nak cuci balik. Tujuan saya dua je, bukan sekadar berdakwah. Saya nak dua tujuan. Yang pertama, saya nak minta maaf pada orang yang mana dulu terpengaruh dengan apa? Dengan dakwah-dakwah, dengan agenda-agenda yang tak elok yang saya bawa dulu. Saya minta maaf saya. Itu yang pertama. Yang kedua, saya minta doa lah. Tuan-tuan mintalah doa. Kuasa doa ni Masya Allah. Saya dah rasa dalam hidup 50 tahun ni, saya dah rasa dah betapa hebatnya doa ni. Sehingga kan Rasulullah mencakapkan ad-du'a silahul mu'min, ad-du'a wal ibadah. Ibadah yang sebaik-baik ibadah adalah doa. Kerana doa ni nak menunjukkan kita hamba Allah. Kita hamba abdi kepada Allah, memperhambakan diri kepada Allah. Cuba kita minta pada dia. Kalau hati kita ikhlas, Allah tahu ini betul-betul hati dia ikhlas. Dia mempertunjukkan dan ini betul-betul hamba. Allah kemakbul. Ini berlaku pada diri saya. Itu sebab saya berani cakap. Tidak, saya tak jadi ni bang. Saya masih lagi nak nyanyi. Serius? Soalnya saya sedap. Itu memang orang tak lihat. Salah orang puji, sini orang puji. Tak dengar saya azan lagi. Manusia. Tak, bukan nak cakap tu kan, bukan nak cakap nak bangga diri. Tidak. Allah anugerahkan. Ini yang saya nak gunakan. Anugerah yang baik ini daripada Allah, saya nak gunakan. Dalam ini, selain saya minta maaf dan doakan saya supaya isteri saya istiqamah dalam apa yang kerja yang saya nak buat akan datang ini, kerana supaya Allah redakan saya. Daripada doa tuan-tuan dan puan-puan, adik-adik yang saya sayang, ini yang saya nak buat sekarang. Allahu Akbar. Saya rasa ya Allah, dulu saya kerja offshore sebenarnya. Saya offshore. Saya kerja oil and gas. Saya hidup saya ni menjelang. Selepas saya medicine dibubarkan tahun 1992, saya buat farewell party lah kononnya. Cuti untuk perpisahan. Itu last cuti. Kita suka cuti pergi mancing budak-budak medicine ni. Kan? Kalau kita pergi show, katalah kita nak pergi Perlis, kan? Kita 3 hari sebelum show kita dah sampai. Yang 2 hari tu apa? Mancing. Hebat, suka sangat mancing. Kan, baru kita buat show, balik dalam perjalanan tu fishing rod tu ada je dalam kita. Sentiasa ada. Minat. Jadi saya ni minat dengan air. Habis je medicine, pergi pulau, ingat nak mancing. Sekali saya tengok ada orang yang scuba diving, yang mana saya menyimpan minat ni daripada awal 80-an, daripada saya sekolah. Saya tengok TV, underwater kan, saya minat. Jadi tengok orang putih je jalan. Jadi hasrat tu tak capai. Pasal orang putih jalan mungkin tak ada kat Malaysia. Kalau ada pun mungkin mahal, tak mampu. Sehinggalah 92 pergi ke Pulau Tioman, nampak budak Melayu menyelam besar. Baru saya minat tu timbul balik. Saya tanya budak Melayu, mana kau belajar kat sana? Saya pergi, saya cari informasi. Sehinggalah saya belajar sampai saya jadi instructor. Saya melatih orang. Sehinggalah satu ketika saya buat meniaga, makin lama bulan instructor. Jadi market pasaran tu makin lama dia kecil. Saya punya perangai macam tu. Saya punya perangai, saya kalau tengok benda dah makin kecoh dia kan, saya akan benda lain saya akan buat. Saya pergi commercial diving. Commercial diving ni adalah menyelam tetapi matlamatnya lain. Kalau scuba diving ini kita turun dalam air untuk berhibur, huri-huri. Tengok ikan, cantik ikan. Ya Allah, ikan jenang, ikan pagang. Kita nak berhibur, tengok coral cantik kan, cantik ni coral tu. Memang sungguh cantik benar. Memang Allah tak menjangka ada kehidupan yang macam tu dekat situ. Kan? Kita tengok kat dunia ni kan, tengok ikan ni kadang mati. Ikan merah mana nampak ikan tu? Semua mati kat pasar. Ikan paling besar, antum semua pernah jumpa apa? Ikan paling besar. Saya pernah jumpa ikan paling besar. Bukan ikan paus. Paus bukan ikan. Paus ni mamalia. Dia paus tak boleh taruh. Ikan paus tak boleh.
Dia paus saja, dia mamalia, paus. Jadi ikan ni, cerita ikan yang paling besar 15 meter saya pernah jumpa. Besar pas besar. Dia panggil jerung paus. Jerung paus. Hebatnya Allah ini, walaupun besar kita takut ingat makan kita. Kalau dia buka mulut 3 orang sekali boleh masuk. Tapi dia makan plankton. Dia makan plankton. Bekantan tu satu hari dia belum makan. Jadi nganga je. 1 tahun dia genap keliling satu dunia. Kalau jumpa ikan tu bulan 6, tahun depan pergi bulan 6, ikan tu sama dia datang makan. Dia macam tu. Jadi saya ni gila dah ini. Saya boleh cerita pasal diving 24 jam. Tanya tak ada soalan. Itu boleh saya buat tazkirah kalau tajuknya menyelam. Saya beberapa kali kadang aku masjid jemput panggil tazkirah kat saya ni. Panggil. Jangan boleh jangan buat ni kuliah. Kuliah apa bendanya. Aku ni bukannya apa ni background sekolah agama. Singapura dulu memang sekolah agama tapi asas tak adalah sampai belajar kitab semua kan. Yang khusus-khusus ni tak ada, usuluddin tau, tak ada. Jadi apa benda kalau nak cerita pasal penyelam boleh. Aku boleh cerita. Saya boleh. Kalau budak tu minat je lah, saya tu boleh lorongkan macam mana nak jadi penyelam sehinggalah dapat PhD. Saya punya tahap menyelam ni, saya punya perangai kan. Saya punya perangai kalau saya kata orang Melayu, alang-alang menyelup perkasan biar sampai kepada lengan. Itu saya. Saya menyanyi, saya pastikan saya meletup top. Alhamdulillah dapat top. Saya menyelam scuba, pastikan saya dapat instructor. Saya boleh melatih orang anak bangsa saya. Ramai anak artisnya, Mahiri Osman anak saya, anak murid saya. Rizwan Huzaini anak murid saya. Dan ramai lagi macam bomba, ramai ibu saya dah terima. Alhamdulillah sekarang ni dah kembang. Kan saya pergi commercial diving. Jadi sampai commercial diving ni, dia kalau kerja offshore ni kalau nak tahu dia lubuk duit. Itu bahaya. Kerana orang alim ni dia takut kuncian dalam kesenangan. Ustaz Ridwan dah tengok slip gaji saya. Kalau nak gaji 6 digit dekat darat tak ada. Melainkan awak berniaga. Dia cerita pasal kerja makan gaji. Ada tak kerja makan gaji yang gaji dia 6 digit? Ada tak 6 angka? Tak ada. Saya tunjuk Ustaz Ridwan. Tak ada Ustaz dia. Di laut ada Ustaz. Saya tunjuk. Saya punya slip gaji kat Ustaz Ridwan makno. Syekh, betul ke ni Syekh? Ustaz slip gaji saya Ustaz. Terkejut dia. Kan? Tapi itu gaji ni sebenarnya gaji besar mana pun bukan menjamin kita takwa kepada Allah. Kita makin jauh sebenarnya. Itu sebab Ustaz Ridwan, Ustaz Yusuf Abdul tengok Ijam, dia tinggalkan gaji yang beratus ribu ringgit gaji saya 1 bulan. Saya tinggal. Pasal apa makin lama makin jauh saya. Makin lama makin jauh. Besar, tiup, besar lah kerak dia, banyak lah kerak dia kan. Sekarang ni menanggung hutang banyak. Hutang rumah, hutang kereta, hutang motor. Banyak hutang. Janganlah cita-cita sangat nak gaji banyak-banyak dah. Cita-cita lah untuk menjadi orang yang bertakwa. Itu je. Very simple. Senang je bang. Saya dah rasa bang macam-macam. Saya dah rasa macam-macam dah hidup ni. Dan jadi adik-adik yang muda ni jaga je lah amal. Jaga amal, jaga iman. Macam mana nak jaga amal, jaga iman? Macam mana? Imam Ghazali pun ada sebut. Rasulullah pun ada sebut. Kalau kau berkawan dengan penjual minyak wangi, kau tak beli minyak wangi, kau dapat juga bau wangi. Tapi kalau kau berkawan dengan tukang besi, apa kau dapat? Bau hapat besi tu kau dapat. Itu dah menunjukkan Rasulullah ni suruh pilih kawan untuk kita menjaga amal dan iman. Ini memang berlaku pada diri saya. Kalau awak tengok YouTube, saya tak berhenti cerita macam mana saya dapat Allah bagi hidayah di daripada mana. Doa mak bapa saya berpuluh, hampir 20 tahun dia doakan saya tanpa putus asa masa. Terbuka dia jentiknya hati saya. Balik saya ke kampung setelah sekian lama saya tinggalkan kampung, saya tak tahu khabar berita mak saya. Tapi macam tu, mengejar dunia, mengejar duit, diving duit banyak. Tapi apa ni dalam bab yang lain adalah tinggal keluarga dah lalai
Duit banyak, kau nak enjoy itu, enjoy ini, nak pergi sana, nak pergi sini. Saya setengah dunia, saya dah pergi walaupun tak satu dunia, tapi diving setengah dunia dah hebat. Saya pergi Australia, Fiji, semua tempat-tempat best. Tempat Europe ni diving tak sedap lah, tak cantik. Dia sini Asia Pacific ni tak cantik. Diving sampailah saya bergaji beratus-ribu. Apa benda saya tak nak? Saya dapat. So benda Lalat balik ke mana? Balik pada agama balik. Inilah yang nak mengajar pada orang. Saya duk cerita pada orang. Kadang-kadang tu ustaz dia cerita, yang melalui pengalaman dia, melalui apa yang dia belajar. Tapi tidak, kadang-kadang tu tak serupa ustaz dengan apa yang saya dah tempuh. Orang yang tempuh bila dia bercerita tu dia lain. Ini yang saya nak gunakan. Cuba harapkan doa adik-adik, nenek abang-abang, hadirin hadirat yang hari ini yang dimuliakan Allah. Bukan senang nak datang majlis macam ni, Pak. Itu macam ustaz cakap, sebelah sana pun ada yang terbaru. Orang hadir juga. Macam saya cerita tadi, 45,000 orang yang hadir dalam konsert saya di Miri Sabah. Rekod 45,000. Kita orang bawa balik 900,000 tidur atas duit saya. Tidur atas, nak rasa tidur atas duit. Lambatkan duit tak kata tu, tidur sampai besok pagi. Aku orang cerita tidur atas duit, aku nak tidur atas duit. Sampai macam tu saya. Tapi 45,000 orang yang datang tu, apa kualitinya? Itu persoalannya. Hari ni baru dapat jawapan saya. Dah berapa puluh tahun dulu baru kita dapat jawapan. Allah bagi jawapan itu. Kita mencari kualiti. 45,000 bukan tak ada orang baik. Ada orang yang baik datang, yang nak tengok Ijam menyanyikan, yang berminat medicine. Orang baik ada datang. Tapi majoritinya adalah orang yang kurang baik. Saya tak berani nak cakap dia tak baik, kurang baik, kan? Ada yang hayal, isap ganja, mabuk. Jadi orang yang macam ni, orang yang mabuk, orang yang berhayal ni, okey ke dia nak doakan kita ke? Itu soalan. Tak, kan? Tapi saya bersyukur walaupun Haji bercakap ni di hadapan hanya sedikit orang yang ini, tapi kualitinya. Itu saya mengharapkan doa. Pasal tak tahu. Bila kita berada di dalam majlis-majlis macam ni, Allah itu, kita pun pada Allah itu kita supaya Allah bagi tambah hidayah, tambah hidayah. Bercampurlah kita. Itu sebab saya suka, saya walaupun saya bukan orang politik, saya tidak ada hati. Saya cakap terus terang. Dengan Ustaz Ridwan tu saya cakap. Tapi nak gunakan saya untuk dakwah tak ada masalah. Kan? Tentang tukang kata, marilah kita bersama dengan ulama. Memang betul Rasulullah suruh begitu. Istiqamah. Kerana itu semua kata-kata yang harus kita buka. Jadi alhamdulillah lah, hari ini saya sangat syukur kerana dengan berkat doa kawan-kawan. Hari ini saya minta doa dulu. Orang yang baik-baik ini tolonglah doakan saya. Ustaz Farhan tolonglah doakan saya. Ini supaya saya istiqamah dalam perjuangan ini. Kerana habiskan sisa-sisa hidup ini. Imam Ghazali cakap apa? Panjangnya umur kita ini di antara azan dan iqamah. Panjang titik tu kan. Bila masuk dia nak cabut ni. Cuba bayangkan. Tapi kalau dicabut itu ketika itulah kita tengah bermaksiat. Ya Allah. Allah, saya terkenal dengan itulah Ustaz. Ya Allah, saya menggelapah kadang-kadang. Hari-hari telefon. Kalau kita rasa kita pernah bersalah dulu dengan mak, hari-hari saya telefon. Dan akhir kalam saya dengan mak saya gua. Mak, maafkan saya mak ya. Tak ada dosa orang tu. Hari-hari kita maaf. Tak apa mak, maafkan. Mak sabut je lah maaf sampai saya berhati. Yang kedua, mak tolong doa dan saya masih mengharapkan mak juga. Abah saya dah tak ada. Abah saya meninggal 2010 dengan meninggalkan satu pesanan tanpa meninggalkan saya sebarang harta. Tanah, harta, duit tak ada dia tinggalkan. Tapi dia tinggalkan satu pesanan yang sangat berharga. Apa pesanan dia? 3 je kataan sebelum dia meninggal. Jangan lupa masjid. Jangan lupa masjid. Pasal bapak saya ni, arwah bapak saya ni, dia memang imam. Kalau baca dulu artikel, kalau dulu baca lah siapa minat medicine, dia baca rentak pasal medicine ni, dia imam memang betul. Bapak saya imam daripada muda hingga ke akhir hayat dan sebagainya. Cantik tak cantik, lain kali nanti kita boleh cerita macam mana Allah muliakan orang yang mengimarahkan masjid, orang yang selalu berada.
Saya tak ambil contoh jauh-jauh, tak payah. Pasal apa? Tak berlaku depan mata. Ni berlaku depan mata saya, ni ayah saya sendiri. Tu saya suka ambil contoh bapa saya. Macam mana saat akhir dia menghembuskan nafas. Dia tahu 14 hari Abah tak lama ni nak mati. Abah tak lama lagi nak mati. Tapi Abah nak minta maaf. Kalau Abah nak minta maaf, minta maaf apa? Saya ni, saya yang berdosa. Bukan Abah tak ada dosa. Saya dah, ini bukan pasal dosa dia cakap. Pasal Abah minta maaf, pasal Abah akan mati dan tak akan meninggalkan kau sebarang harta. Abah tak ada tanah, Abah tak ada duit. Tapi Abah nak tinggalkan satu sana. Jangan lupa masjid. Marilah dia pergi. Rasulullah berkata tempat orang lelaki ini adalah di masjid. Aku akan bakar rumah orang yang tak di masjid. Ada hadis ada cerita. Allahu Akbar. Jangan membazirkan masa muda. Dapat masuk lah bikin F40 je kan. Kita tak sentuh sebenarnya Yahudi besokkan hadis itu. Setelah bikin F40 sedap. Dia pun dah masuk dalam sastra ni. Benda-benda macam ni kecil. Sebenarnya hadis itu ada penceritaan panjang ya, tentang bikin F40. Tapi yang muda-muda ni pergi sambil buatlah kerja aman. Nama pun janganlah jadi macam saya. Serius, betul saya cakap. Saya buang masa banyak. Ada juga pro and con masa saya nyanyi. Ada juga baik. Kadang-kadang tu baiknya contoh orang kenal saya, ialah artis popular. Dia kata artis popular orang kenal. Tapi dia immigration, orang sibuk lah beratur lah. Cakap kawan, jangan Edison. Okey. Dapat tak payah beratur. Itu lah kelebihan. Itu lah kelebihan. Kadang Nadil, sekarang saya meniaga Nadil. Nadil tengok dia. Bila orang kenal dengan kita, tak payah protokol lagi dah. Terus saja. Aku ni ingatkan kau ni. Padahal ada pos besar ke dah tak ada protokol. Kita pun baru. Kau nak saya ganti sekarang ke? Saya ganti. Dia itulah di antara kelebihan yang ada. Bukan kita nak Allah, setiap Allah bagi itu ada tu kan. Ada hikmah. Ya, ada hikmah dia. Tapi di samping itu, itulah keburukan di antaranya saya menjadi ria. Popular kan, orang sana puji, orang sana puji. Takut bang orang puji. Sekarang kira-kira dulu saya azan ke Masjid Ittizal. Saya azan Masjid Ittizal. Siti dia ajar. Pada mana lah Bilal ni? Dia terlambat ni baru mandi adas baru dah terlambat ke masjid. Bilal lalu saya azan. Dah orang puji Allah. Saya takut kadang pujian tu jadi macam dulu-dulu kan. Kerana tu orang dah azan baru saya masuk masjid. Saya tu orang semua masjid suruh sampai macam tu sekali. Takut dia kan. Tapi itulah nak ceritanya bagi yang muda-muda ni, jangan buat sikap supaya akan datang kita rasa bersalah. Bersalah, tak apa rasa bersalah dengan Allah itu tidak. Ini kita bersalah dengan manusia ni yang salah. Takut dia mati kita tak sempat minta maaf. Dengan Allah tak apa, Allah memang suruh kita rasa bersalah. Syekh Isa Imam Hasan Al-Banna kata apa? Ciri kesempurnaan akhlak seseorang itu adalah apabila dia berani mengaku salah. Kullu bani Adam khata'u khairul khata'ina tawwab. Sungguhnya orang anak Adam itu melakukan dosa. Tapi sebagai orang yang melakukan dosa itu ialah orang yang bertaubat. Yang bertaubat itu yang berani mengaku salah. Kau nak bertaubat, kau tak mengaku salah ke? Mesti nak mengaku salah dulu baru boleh taubat. Jadi ingat pesan tu. Tak ni besar-besar adik-adik muda ni. Saya pun tak berapa lama lagi ni nak hidup. Takut tak boleh sampai pesan. Pasal apa kita bawa mati 3 perkara. Amal jariah, ilmu lagi. Ni bila kita sampaikan ilmu pada orang atas dasar pengalaman kita bagi. InsyaAllah kalau orang itu amalkan, ya Allah Ustaz. Dan doa anak yang salih. Hati yang saya kesal kerana dulu mak saya nak hantar pergi Haji Pondok sebenarnya. Ya Allah. Jadi mentara nunggu keputusan tu lah. Mak saya kerja kejap mak. Bila kau kerja tu, dia duduk menengok kat kampung ni kan. Bila kau jauh sama, apa dah jumpa budak-budak medicine. Lama-lama cari alasan nak tangguh dengan Haji Pondok. Mentara nak ambil intik baru kan, Kelantan ataupun Kedah. Pasal mak saya mengharaplah menaruh harapan kat saya. Saya nak lagi seorang. Dia mengharapkan doa anak yang soleh itu.
Tapi bila saya nyanyi rock, nampak kekecewaan kat muka dia. Itu sampai sekarang saya bersalah. Saya nak pesan ke adik-adik yang muda ni, ada mak jaga baik-baik. Jaga baik-baik bang. Sekarang ni mungkin kita tak fikir. Akan datang ya Allah, kita memerlukan doa. Mak saya hampir 20 tahun doa dengan saya. Balik juga kampung. Akhirnya dapat juga belajar. Orang dekat kampung tu berlumba-lumba nak belajar agama dengan bapa saya. Saya tak ke mana pergi. Itu sebab bila balik kampung dapat belajar sikit, bapak meninggal, dia punya menyesal. Itu sebab bila ada peluang ke arah meningkatkan iman, takwa kita kepada Allah, ada peluang, jangan tunggu, jangan jadi macam saya. Sekarang ni fikir orang nak cerita bercakap, kita takut tersalah. Tapi kalau dulu kan, mungkin dah jadi, tak tahulah, saya bersama tapi bukanlah, jadi ini semua Allah dah tulis skrip dia kan. Dia dah angkat pen tu, dakwahnya sudah kering, tak boleh diubah sudah. Jadi itulah cerita tentang diri saya. Mudah-mudahan adalah memberi sedikit manfaat kepada sesiapa yang mendengarnya. Dan kerana itulah cita-cita saya sekarang, nak menjadi seorang yang boleh memberi manfaat kepada orang lain. Itu je lah, tak ada lain. Apa lagi saya nak kejar? Dan saya nak itu, saya dapat, saya ni dah cukup lah. Maksudnya sekarang ni saya nak membantu orang yang nak macam Ustaz Ridwan Makno, hatinya ikhlas nak berdakwah. Ustaz Yusri Abdul Karim pun begitu juga, hatinya ikhlas nak dakwah. Hari-hari orang kepala macam mana nak jadikan orang baik. Bob Luqman, ya Allah. Saya cakap ini orang lalu kita dengan doa. Ali Ekspedisi, Masya Allah. Iwan Syaman pernah. Ku genggam awal kelabu. Dangdut dah, Iwan dangdut. Sekarang ni Syekh berubah jadi Ustaz Yusri bagi dia tanah. Betul kan kena ubah dan nak belajar ni? Betul Ustaz, bagi Ustaz Yusri Abdul Karim di Kuala Selangor. Bagi dia tanah, buat rumah di situ. Dia uslah. Belajar. Jadikan pun dia tak pernah tinggal nisab dia 3 hari. Keluar 3 hari tiap-tiap bulan. 40 hari 1 tahun. 40 hari. Cuma hidup 4 bulan dia akan kerja. Dan sekarang ini baru-baru ini melancarkan pesantren sendiri. Bayangkan, ada pondok sendiri dah. Daripada dangdut bagi. Siapa? Ini semua kerja Allah. Kita kerja kita apa? Doa lah. Doa yuk, kita jangan sakut. Itu ya. Jadi dakwah yang baik, jangan berusaha. Jangan berusaha. Kalau kita copet, dia tak hukum ke orang. Ya. Ustaz kan? Betul lah Ustaz, betul cakap saya. Kita takut nak cakap takut salah. Dah banyak buat salah dah lagi ni kan. Takut lah biasa. Itu dah dengan tu, apa ni mudah-mudahan lah ya. Silap salah, apa saya kata terkasar bahasa ke, terusik, terjentik hati ke, saya minta maaf lah itu orang bodoh kaki. Dan lagi satu, tolonglah doakan saya dan kawan-kawan saya yang berubah tu. Ali Ekspedisi, Wal Sharman yang terbaru ni, Bandi Ammo, Amy Search. Tolonglah doakan juga untuk Awi tu. Pasal dia satu nama yang besar yang boleh pengaruh anak muda ni Awi. Tolong doakan. Ubahkan hati dia, bagi hidayah kat dia, marilah kita. Kita perlukan. Jangan kata pasal apa? Muzik ini, hiburan ini, unsur-unsur estetik ini memang fitrah Allah dah cipta. Janganlah kata kau tak suka berhibur. Bohong. Kerana apa? Kerana Allah Jamil yuhibbul jamal. Allah itu indah, dia suka pada keindahan. Muzik itu indah. Tapi Ustaz Azhari dulu cakap apa? Pilihlah yang sesuai, yang betul. Tengok liriknya. Saya dulu memang balon ni Ustaz. Masa rock zaman rock. Itu yang saya Ustaz. We all swore upon the cross. Lagu Jayu. Saya main balon je, rock ni pasal. Sampai macam tu hati tu jadi macam tu. Itu jangan hampir. Kalau kita takut terbakar, jangan hampir itu. Hampir pun jangan hampir. Panas. Jauh. Elakkan benda-benda syubhat tu insyaAllah. Mudah-mudahan beri manfaat lah saya cerita. Tu adik-adik, abang-abang kan, yang mulia kepada Allah. Kita alhamdulillah kita dipilih untuk berjaya. Insya-Allah.
Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Lu nyanyi kan? Okey. Oh, ada sikit raw. Ada sikit raw dan sikit apa? InsyaAllah. Itu dia. Poin-poin yang kita rasa antum semua ingat ikan juga. Tapi sebenarnya inilah kelebihan bila kita bawa orang macam bijak. Ya. Orang yang boleh terjun dalam satu sejarah terlampau dia, bila dia kembali dia muncul dengan perasaan taubat dan perasaan bersalah, dia akan usaha lebih daripada orang baik-baik. Anda jumpa lah macam orang jumpa. Kami jumpa macam yang asal memang baik dari kecil, dia statik. Dia baik-baik itu. Sampai itu dia baik, memang baik. Dia baik. Solat pun tak baik. Dia baik dia tu. Kan? Semua dia baik, tak curi, tak mengumpat, tapi dia tak solat, tak puasa. Ada orang dia asal dia lasak semua. Tapi tuan-tuan perasan tak satu perkara? Kebanyakan rockers dia berubah. Kebanyakan daripada rockers. Macam Wan tu mungkin dia dangdut lah, tapi dia lupa sebelum dia dangdut dia rockers. Dia tahu. Rockers pun ada kelebihan kat situ. Dan lagu-lagu rockers juga dia banyak ada unsur-unsur lirik juga, unsur ketuhanan, macam Bandi Amok, macam Ramli Sarip kan, Papa Rock. Banyak sebenarnya. Kan ada beberapa lagu yang research yang kita tengok, dia memang ada ciri-ciri ketuhanan. Dan kita ada dengar cerita tentang Allahyarham siapa Lolo. Dia juga merujuk Rosli Khamis nama. Rosli Khamis. Dia juga merujuk lirik-lirik dia kepada kitab-kitab Hamzah Mansuri dan sebagainya. Kan? Jadi orang ni jiwa dia sebenarnya lembut. Walaupun nama dia batu, rock kan? Kan? Letaklah nama kumpulan Kubat. Kan? Jadi untuk yang sebelum kita minta Abang Ijab sampaikan 2 lagu, kan? Sebab anda tahu kalau ada nyanyi Abang Ijab kalah. Jadi Abang Ijab kita tengok slot Rosli. Siap. Slot untuk amal. Ada? Montaj. Kita tunjuk program-program yang amal, Jabatan Amal di bawah Dewan Pemuda PAS laksanakan tahun lepas, sepanjang tahun ini dan sepanjang tahun lepas.